mak ayah kita ni bukan malaikat lah. Mak ayah kita ni manusia. Mak ayah kita ni kadang-kadang, bukan nak cakap kita ni bagus ke tidak, tapi mak ayah kita ni kadang-kadang mereka dibesarkan dengan cara yang berbeza. Apa yang boleh kita buat adalah kita bermuamalat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itu je. Cara yang terbaik. Okey? Maksudnya cakap dengan cara yang elok, tegur dengan cara yang penuh berhikmah. Sebab kita ada batas kita. Kadang-kadang kita terasa dengan mak kita terasa dengan kekurangan ayah kita tau. Mana benda yang boleh kita cakap secara baik, silakan. Tapi kalau tak boleh, dan kalau kita bercakap tu makin mengeruhkan keadaan, menjadikan kita seakan-akan terputus hubungan kita dengan mak dan juga ayah, kalau boleh korang simpan. Kalau kita ada masalah dengan mak kita, first kena fikir bahawa mak dan juga ayah kita ni bukan malaikat. Dia orang pun manusia biasa, mungkin ada kesilapan dan kekurangan dia orang. Yang kedua, kalau boleh kita bincang dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang paling lembut. Kalau kau boleh berbincang dengan kawan-kawan kau dengan lembut, kenapa kau tak boleh bincang dengan mak kau secara lembut? Kalau kau boleh berbincang dengan HR, dengan bos kau secara lembut, kenapa kau tak boleh bincang dengan mak kau secara lembut? Okay? Selembut yang mungkin berbincang dengan mak dan juga ayah. Okay? Yang ketiga, dah bincang dah tak boleh ubah juga, sabar. Sabar, doakan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Sebab ini kita bukan berbincang dengan kawan, kita bukan berbincang dengan orang luar. Ini adalah mak dan juga ayah. Keberkatan kita ada pada mereka. Dan kesabaran itu diselingkan dengan doa. Yakin bahawa Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Bantu mereka dengan doa dan kemudian redha, insya-Allah ada sesuatu yang terbaik yang Allah akan berikan kepada kita.